Apa benda ni? Apa benda ni? Assalamualaikum bang. Salam. Bang, ni apa benda ni bang? Yang ni caramel puding tapi versi Venezuela punya. Oh. Ada satu, ada lagi. Ada lagi. Ada. Rasa kita bawa dalam 40 kali 50 macam tu. Ya Allah, hai. Melekit-lekit. Nampak macam gerah bang Nampak macam keras tapi sebenarnya dia lembut gila. Dia lembut sangat-sangat guys. Sangat sensitif. Dia sensitif. Dengar tu abang ni cakap dia sensitif. Tengok dah sampai Bukit Bintang. Ini yang keempat punya. Tuang satu kali. Tengok. Wow. Satu pieces RM15 sahaja. Tapi biasanya kita ada jual satu ni juga. Oh, ada juga jual tu. Yang ni untuk kita jual online. Oh, berapa ringgit? RM120 sahaja. RM120 online guys. Siapa nak beli boleh cari abang ni. Nama dia Request Silo. Betul? Ya, betul. Nak buat susah? Oh, sangat-sangat leceh. Tak ramai orang boleh buat ni. Ya, kena betul teknik dia kena betul. Teknik kena betul guys. Tak kena cara, tak jadi apa. Tak kena cara, tak jadi apa. Tengok betul. Ni, one more time lagi. Tu. Wow. Ni dekat negara mana saya tengok tu bang? Dia dekat Venezuela. Dekat Malaysia, kita orang pertama buat. Orang pertama saya dah jumpa dekat sini. Ni dekat mana location dia bang? Kita berada di Bukit Bintang, di Jalan Alor. Jalan Alor guys. Boleh West Rizkesio saja. West je tempat ni. Nanti jumpa lah tu. Tengok ni abang ni buat. Senang pula. Saya tengok dekat sana ada cocok-cocok sendiri tu. Nak cocok? Boleh, tak ada masalah. Risau je lagi telur kop saya buat bang. Okey tengok guys, keadaan dekat Bukit Bintang dah kecoh guys. Ramai, tadi tak ada orang. Okey tengok abang ni dah buat. Okey sekali cocok je. Ini, pengalaman 10 tahun ni. So kita akan letak dia punya caramel sikit lah. Ada lagi? Ada. Letak lagi payung caramel. Biasanya kita akan bagi asing caramel dia. Macam ni? Gembu dia. Oh ya Allah, sedapnya RM15. RM15 saja. Bulan puasa macam mana bulan puasa? Bulan puasa insya-Allah kat sini juga. Sahur terus kat sini RM15 guys. RM15 saja.